Assalamualaikum Abang Grab. Waalaikumsalam. Intan Suraya. Ya. Selamat datang ke Teluk Batik, Lumut Perak. Terima kasih. Saya lama tak travel ni. Seronoknya. Biar betul awak travel ni. Beg kecil je. Perempuan kan selalu pergi travel kan barang banyak dalam satu beg tu. Betul ke dah habis packing ni? Zaman sekarang ni bang, tak perlu nak bawa banyak barang dari rumah. Eco Shop kan ada. Banyak barang travel yang kita boleh beli di Eco Shop dengan hanya RM30 saja. RM30 je? Iya. Mana ada dapat RM30 je zaman sekarang ni. Biar betul kamu ni. Tak percaya? Jom kita ke Eco Shop. Saya tunjukkan. Ni nak ke Eco Shop kan ni? Jom. Jalan. Jom saya tunjukkan barang apa yang kita boleh dapat untuk travel. Jimat tempat dan ruang dalam beg bila kita packing nanti. Jom. Tu nampak tu. Yang ini bedsheet ataupun alas tempat tidur. Yang ini sesuai untuk mereka yang travel di tempat penginapan hotel-hotel bajet. Kalau tak selesa dengan kebersihannya, kat sini ada alas katil pakai buang. Tak perlu nak bawa dari rumah. Ada bermacam-macam saiz. Selain katil, alas bantal pun ada untuk mereka yang pentingkan hygiene. Harganya pun murah. RM2.60 sahaja. Ush. Tak kira lah queen size ke, single size ke, RM2.60 sahaja. Dan juga yang inilah queen. Boleh buat alas, RM2.60 juga. Kepada mereka yang suka berkemping, tak ada hanger kan nak gantung baju, gantung tuala. Bolehlah gunakan hanger lipat ni. Mudah je bawa, selit-selit je dalam beg. Satu lagi yang wajib ada masa travel, wet tissue. Sama ada untuk baby atau kita orang perempuan ni. Nak buang makeup, senang je. Sekali zap, bersih. Tak perlu nak bawa pencuci muka banyak-banyak. Harga pun sama, RM2.60. Sangat penting untuk wanita. Ada satu lagi yang paling penting untuk mereka yang travel ataupun camping, tuala mandi. Di sini ada tuala mandi pakai buang. Tak perlulah kita nak bawa tuala mandi tebal-tebal masuk dalam beg. Kadang-kadang hanya towel je dah penuh satu beg. Leceh kan? Baik beli je yang pakai buang. Barulah beg pun jadi luas. Ada ruang lagi nak bawa benda lain. Kat sini ada juga botol-botol kecil kalau nak transfer shampoo, lotion ataupun apa saja cecair. Jimat sikit tempat dalam beg dari nak bawa botol-botol besar tu. Sesuai untuk travel. Selain tu, ada juga travel kit yang lain ikut keperluan masing-masing, termasuklah bantal leher ni. Yang ini memang selalu orang bawa bila nak tidur dalam kenderaan. Next. Cotton bud. Siapa cakap cotton bud tu tak penting? Salah ya. Alat ni bukan hanya untuk bersihkan telinga je tau. Banyak kegunaan dia masa travel. Ni ada banyak. Yang ini seluar kecil pakai buang. Yang ni for men. Saiz besar. Wah, ada macam-macam saiz lagi. Ni juga penting ni. Kapas. Ni dia hasil tangkapan. Jom kita tengok berapa jumlah harga semua barang ni. Total semua barang travel ni tak sampai RM30 pun. Tak percaya tengoklah. Jadi sesiapa yang nak travel ni, mudahkan travel anda dengan Eco Shop.